Rupanya ramai lagi belum tahu pasal tempat ini. Ataupun ada yang dah tahu tapi datang nak beli je. Sedangkan tempat ni lebih lagi dari tempat beli coklat. Sini ada muzium tau. Yang paling penting, masuk muzium ni free. Inilah dia Barrels Chocolate and Museum dekat Seri Kembangan, Selangor. Masuk-masuk je korang akan jumpa lobi yang sangat cantik macam ni. Korang boleh naik atas tau. Ini yang ramai tak tahu. Dekat sini korang boleh baca macam-macam informasi berkenaan koko dan juga proses membuat coklat. Dia bukannya ada papan nak baca-baca macam ni je tau. Tapi korang boleh tengok live proses pembuatan coklat daripada awal sampai ke proses akhir. Belah kiri ni adalah papan-papan yang menceritakan pasal proses. Korang pandang je belah kanan, boleh tengok sendiri secara langsung. Tapi diorang ada waktu weekdays je lah tau. Turun balik ke bawah, inilah tempat yang selalu orang pergi. Kedai membeli coklat. Dekat sini, semua coklat Barrels yang tak jumpa dekat kedai lain ada tau. Diorang ada juga jual barang defect dan harga dia lagi murah. Selain tu, dekat bahagian luar, diorang ada jual coklat yang premium dan juga kafe.